reputasi stesen TV kerajaan dah rosak. Salah nama presiden, salah nama negara, salah bendera negara adalah kesalahan yang sangat bodoh. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mencadangkan agar usaha memperkukuh kedudukan bahasa Melayu dibawa ke sidang kemuncak ASEAN ke-47. Dia akan ke sana lihat dia apa saja dia bisa membantu, ya akan membantu. Warga Malaysia merasa malu setelah mendengar insiden memalukan di KTT ASEAN, di mana komentator salah menyebut nama Presiden Indonesia. Peristiwa itu langsung viral dan menjadi bahan perbincangan hangat di media sosial, membuat penyelenggara KTT ASEAN Malaysia menyesalkan kelalaian tersebut. RTM ni stesen TV kerajaan tahu, bukan swasta. Ini sangat memalukan. Minta maaf macam mana pun, reputasi stesen TV kerajaan dah rosak. Salah nama presiden, salah nama negara, salah bendera negara adalah kesalahan yang sangat bodoh. Kerana ia merupakan maklumat utama untuk setiap negara. Apatah lagi kesilapan yang macam ni dibuat dalam program yang besar. Kerajaan selalu minta rakyat semak dulu sesebuah maklumat sebelum disebarkan. Tapi malangnya stesen TV kerajaan sendiri yang buat kesalahan tak masuk akal ni. Dengan Indonesia pula tu. Jadi lagi isu. Dahlah mereka ni seteru utama kita. Dan yang tak boleh belahnya, sat lagi yang kena Anwar Ibrahim. Disebabkan mereka yang buat, Anwar juga yang kena. Malaysia dibuat heran setelah gencar mendorong bahasa Melayu menjadi bahasa kedua ASEAN pada waktu itu. Namun, di KTT ASEAN, terjadi hal tak terduga. Perdana Menteri Timor Leste justru berbicara dalam bahasa Indonesia di hadapan media dan pejabat Malaysia. Hal ini membuat netizen Malaysia pun bingung, mengapa gunakan bahasa Indonesia. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mencadangkan agar usaha memperkukuh kedudukan bahasa Melayu dibawa ke sidang kemuncak ASEAN ke-47. Beliau berkata, perjuangan Malaysia dalam mempertabatkan bahasa Melayu di rantau ini perlu diteruskan dengan pendekatan yang lebih menyeluruh di peringkat ASEAN. Beliau menekankan bahawa Malaysia sebagai pengerusi ASEAN pada tahun ini perlu memainkan peranan utama dalam memastikan bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa kedua ASEAN. Katanya perbezaan istilah dan dialek antara negara seperti Malaysia, Indonesia, Brunei dan beberapa wilayah lain tidak seharusnya dijadikan alasan untuk bersaing. Amerika, Kanada, Australia, New Zealand, mereka menggunakan bahasa Inggeris. Amerika tak kata itu bahasa Amerika. Australia tak kata itu bahasa Australia. Dia masih lagi menyebut English. Sebab English adalah akar kepada semua bahasa. Walaupun percakapan tutur kata atau ini berbeza. Kata US banyak yang kita tengok berbeza dari segi English. Ya. Kalau tengok Netflix pun kita boleh pilih bahasa tu English USA, English Britain, jadi dia still English. Jadi sebab tu saya berpandangan asal usul bahasa Indonesia ke mana-mana adalah daripada bahasa Melayu. Kemudian baru kita panggil bahasa Indonesia. Jadi tak sepatutnya menjadi polemik lah. Menurutnya, langkah pertama ke arah merealisasikan hasrat tersebut adalah dengan menubuhkan kumpulan bertindak di peringkat tertinggi ASEAN bagi meneliti dasar bahasa ASEAN secara menyeluruh dan mencadangkan pelan hala tuju jangka panjang yang komprehensif. Selain itu, beliau turut menyeru agar kerjasama tiga negara utama penutur bahasa Melayu iaitu Malaysia, Indonesia dan Brunei diperkukuhkan menerusi usaha penyelarasan dan pembangunan serta mencadangkan pelaksanaan satu program tahunan dinamakan Bulan Bahasa Melayu ASEAN pada Ogos setiap tahun. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas merasmikan Simposium Antarabangsa Aspirasi Bahasa Melayu SAABM kali keempat di Ibu Negara pada Sabtu. Boleh nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN. Tapi persoalannya bahasa Melayu versi mana? Versi Malaysia atau Indonesia? Yang ini kita kena jelas ya. Walaupun kalian mengatakan akar bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, namun slang dan perkataan serta ayat mereka sangat berbeza dengan bahasa Melayu versi Malaysia. Jadi bahasa Melayu versi negara mana yang akan jadi bahasa Melayu kedua ASEAN? Kalau tanya saya rakan, bahasa Melayu versi Indonesia lebih layak. Sebab apa? Sebab bukankah pemimpin dan rakyat Malaysia sendiri terhegeh-hegeh menggunakan bahasa Melayu versi Indonesia? Bukankah sudah ada sebenarnya banyak saja perkataan Melayu Indonesia yang sudah dijadikan sebagai bahasa Melayu kita, dah sampai masuk dalam kamus kita lagi tu. Anda pun tahu kan perkataan-perkataan tersebut. Saya tak nak sebutlah benda tu. Dalam keadaan kita
yang menyembah bahasa Melayu versi Indonesia. Apa kau ingat kerajaan Indonesia nak bersetuju jadikan bahasa Melayu versi Malaysia sebagai bahasa ASEAN? Memang taklah. Sudah tentulah mereka nak jadikan bahasa kedua ASEAN tu bahasa Melayu versi Indonesia. Bahkan mereka takkan setuju istilah bahasa Melayu tu sendiri. Mereka mesti nak tukar istilah tu sebagai bahasa Indonesia. Kedua, kita kena terima hakikat ramai pemimpin dan ahli politik negara kita Malaysia ni tak boleh bercakap bahasa Melayu dengan baik. Anda sendiri tengok kan dalam persidangan Dewan Rakyat. Tengoklah betapa teruknya bahasa Melayu mereka. Nah sekarang, kalau tiba-tiba lah kan ada persidangan ASEAN dengan pihak Indonesia, Singapura, Brunei, dan waktu tu kita kena guna bahasa Melayu. Dan yang akan jadi wakil Malaysia nanti adalah dalam kalangan pemimpin kita yang tak fasih dalam bahasa Melayu. Kalaulah dia sendiri tak fasih bercakap bahasa Melayu versi negara dia sendiri, apa kau rasa dia boleh faham ke apa pemimpin Indonesia bercakap dalam bahasa Melayu versi Indonesia? Haramlah dia tak faham. Dan sudah tentulah secara automatik akan ditukar ke dalam bahasa Inggeris. Jatuh maruah kita. Jawab saya dua persoalan ni dulu. Lepas dah jawab, saya akan buat pula video kenapa Malaysia tak layak tuntut bahasa Melayu versi Malaysia sebagai bahasa kedua ASEAN. Sedar dirilah. Sekarang saya tidak bisa bilang semua karena kita baru menjadi anggota. Ini Vice Minister for ASEAN, and kita percaya bahwa setelah summit ini many contact dia akan ke sana lihat di apa saja dia bisa membantu, ya akan membantu. Apa saja mereka minta untuk kesini untuk belajar, orang kita akan kesini untuk belajar di apa saja. Bapak, saya jemput Bapak untuk rumah saya. Woi, saya menunggu dari pagi sampai sekarang tidak ada yang datang. Ya, saya tunggu di rumah. Saya sudah jemput. Jemput apa? Bahasa Indonesia. Jemput itu saya akan ke sini bawa jemput bahasa Indonesia. I will come and take you. Saya jemput bahasa Melayu. I invite you. Because I didn't understand jemput in Melayu. I thought jemput I have to be outside there waiting for him to take me to his house. Ya, saya sudah jemput. Sudah mana saya berdiri di sini. Momen ini menjadi tamparan halus bagi Malaysia, menunjukkan bahwa pengaruh bahasa Indonesia jauh lebih kuat di kawasan ASEAN.